Jadi ini adalah senarai lari-lari untuk acara 110 lari berpagar dengan Abdul Rakib dari Singapura di lorong 1. Nah, dari Sabah di lorong 2 Ilham Fah. Andri Terenggol yang kedua. Dari Selaka di lorong ialah Rana Tunggal, Roshan Damika Rana Tunggal. Dan di sebelahnya dari wilayah persekutuan Ruzki Alimi. Dan di lorong 6 Rizwa Haizat Muhammad dari ATM. Satu lagi pemain antarabangsa dari Laos, Kongkam Kemavon dari lorong 7. Dan kemudiannya Danish Ashraf di lorong 8 yang berasal dari Selangor. Jadi jika sebentar tadi kita melihat kepada adanya sedikit perbezaan di antara Lie Teng dan juga jadi perhatikan kepada Armin dan perhatikan juga kepada Ruzki. Satu lagi dan terus saja dilepaskan untuk aksi final 110. Perhatikan kepada Armin Zahril. Armin yang terus saja meninggalkan dengan kelajuan dan juga kepantasan. Rana Tunggaki cuba untuk memberikan cabaran kepadanya dan itu adalah 1-2 dan Ruzki juga bersaing rapat dengan Rakib Razak untuk pingat gangsa sambil Armin Zahril mendapatkan pingat emas untuk terbuka Malaysia sambil di sebelahnya itu ialah Rana Tunggaki yang memperoleh pingat perak. Dan jika dilihatkan dia tidak mempunyai sebarang masalah setelah pagar yang pertama itu beliau sudah pun mempunyai. Jadi ini adalah keputusannya jika dilihatkan Armin sememangnya cukup jauh 13.90 saat. Gagi Roshan dari Sri Lanka 14.19 saat dan Rizwa Haizat dari ATM yang mendapat pingat gangsa itu. Bukan Ruzki tetapi Rizwa Haizat di lorong 6 itu yang memperoleh pingat gangsa dengan 14.19